Selamat pagi, hari ni hari Ahad. Ini masalah aku yang selalu terjadi bila kita dah keluar, dah hampir nak sampai ke kereta, kunci pula lupa. Yang jadi masalah tu sebenarnya bukan pasal kunci tu terlupa, rumahnya tinggi. Aku nak kena naik atas. Aduh, letih lah dengan bawa hulu ke hilir sampah ni. Yang ni lah rutin aku hari-hari kalau nak tahu. Keluar rumah bawa sampah, pergi buang sampah hari-hari. Ni kira bonus yang ni, kunci tertinggal. Nak kena naik ambil kunci. Letih. Kalau rumah bawah tak apa nu. Atas sekali. Eskalator tak sampai-sampai dah beli. Dah order kat Lazada. Sekejap. Sekejap. Okey, campak. Sampai dapat. Semantap itu. Alright, thank you. Semantap itu. Ini bukan pampers anak korang. Dalam dia ada kunci. Macam mana boleh ada? Sebab apa? Kak Azim korang campak daripada atas. Aku sambut macam pemain NFL, Super Bowl, football Amerika. Sehebat itu. Kenapa kena pakai pampers? Kalau tak pakai pampers, hancur berderai kunci tu. Inilah bonus yang korang akan dapat, yang korang akan selalu tengok dekat aku punya vlog. Nak jadikan suai lagi, tengah hujan. Korang tengok ni. Tengah hujan. Pagi-pagi, kunci tertinggal, sampah di tangan, hujan. What a combination. Jadi kita buang sampah dulu, lepas tu baru kita pergi kereta. Untunglah korang dapat tengok vlog apa aku punya kehidupan hari-hari. Ini silap-silap ni, kalau hilang ingatan dengan dia benda aku buang ni. Lepas tu inilah kereta Beza tersohor di Malaysia. Tayar macam pancit sikit, tak apalah. Pancit sikit tak apa, jangan pancit sangat. Sekejap gila baru fikir pam. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kau tampak ni. Ini bukan air mata. Ini titisan air hujan yang kat luar tadi. So jadinya aku nak memandu, nak ke Seremban. Kita jumpa dekat live nanti. Peace yo. Hari ni tak ada apa cerita video dekat highway tengok jalan. Letih lah. Dah 2 episod korang tengok jalan je. Korang kena banyak tengok muka aku pula episod hari ni. Okay? Oi, bising. Inilah rutin aku hari-hari. Habis live tu yang korang tak nampak, aku cuci apa, bersihkan kandang, sapu kandang. Sebab aku tak nak Rangga buat kerja ni. Sebab Rangga dah, orang kata dah terlalu sibuk ambil rumput, buat benda-benda lain, kemaskan orang kata persekitaran kandang. Sometimes dia take care kambing kita dengan penuh kasih sayang dan juga macam-macam lah. So why not aku buat lah sikit-sikit apa yang sepatutnya aku buat kan. So jadi beginilah kau tengok aku punya aktiviti hari-hari. Hai, peluk datang satu peluk dia sang daripada piuk. Sentul Kuala Lumpur. Pandainya. Tu nama dia Seno. Comel dia tu. Nak korang tak dapat tengok. Ni Dayah ni ha. Ya dah. Pelan-pelan. Ya dah. Ya. Tengok. Kalau yang berpengalaman beranak macam ni. Oh, tiba-tiba keluar anak. Oh, dah keluar dah. Cepat Dayah.
Daya cepat push Daya. Jatuh. Anak Omar, anak Akif, anak siapa itu belang-belang macam Akif. Anak Akif ke tu? Ya Allah, berbelang-belang pakai tali pinggang. Pakai tali pinggang dia. Macam Akif, sebiji Akif. Ya sayang, dah bunyi dah anak dia. Kalau experience beranak macam tu, sambil berjoging boleh beranak. Atuk Edo haus Edo, petang-petang baru nak minum. Dia suka bang. Abang kalau nak belikan Edo, beli susu tepung je bang. Tanya kat Mikiko, dia beli susu tepung yang mana. Yang ni dia minum. Kalau yang sebelum-sebelum ni tak minum. Sebab kalau susu tepung yang sebelum ni dia tak nak minum langsung, dia tak nak rasa pun. Tapi yang ni memang betul-betul dia minum. Macam mana dia minum dah ready, macam tu dah dia minum. Sebab bau dia pun sedap. Nampak tu. Habis tu botol ni. Ini pun saya lambat record. Nampak tu? Habis dah. Dah habis dah. Dah habis dah. Cepat tunjuk kat Atuk. Atuk dah habis dah Atuk. Edo suka minum susu ni lah Atuk. Dah. Yeay, habis. So, inilah proses macam mana aku buat pasang wallpaper dekat toilet ni. Ni daripada start, daripada permulaan yang korang tengok macam ni lah asalnya kita punya toilet. Aku slow pasang, aku buat orang kata dengan penuh keyakinan macam dah selalu buat. Padahal first time aku buat benda macam ni. Benda renyah ni nampak je senang, tapi penat tu. Penat satu hal, kita nak dapatkan position lurusnya apa benda ni. Kalau tidak, bila dia bengkok, dia jadi tak cantik. Lepas tu dia akan herot-berot. Sebab dia ni bukannya macam stiker biasa, sebab dia tebal kan. So dia nak dapatkan ketepatan lurus yang lawa supaya dia nampak seamless. Bukan senang, nampaknya macam mudah. So ladies and gentlemen, this is the final product. Cantik kan, macam 5 star hotel bilik air. Barulah rasa seronok nak berak selalu kan. Berak pun boleh feeling lama-lama, boleh membanyakkan tahi yang keluar dan melancarkan penahian. Barulah seronok berak. Nampak cantik kau. Korang datanglah sini, berak dekat sini, seronok tau. Penat sangat guys. Aku sehari ni memang letih. Banyak benda yang aku tak dapat nak record sebab bateri kong. Tadi kita pergi ambil rumput dekat seberang sungai tu dengan Rangga. Lepas tu banyak tragedi yang aku tak dapat record. Hari ni punya sebenarnya vlog kita best. Aku naik motor pergi beli kedai runcit, lepas tu wallet tak bawa. Tak dapat nak record sebab bateri kong, sayang lah. Lepas tu pergi pasar raya, bateri kong, wallet pula tak bawa. Dah sampai pasar raya ni, wallet tak bawa. Nasib baik Rangga bawa duit. Pakailah duit Rangga sekejap, tak pasal-pasal. Lepas tu aku pasang wallpaper untuk toilet, dah siap dah alhamdulillah. The whole day aku pasang. Banyaklah kejadian yang seronok pada hari ni, tak dapat aku nak capture semuanya. Tapi what a day. Hari ni sangat letih. Lepas tu kita dapat juga baby baru daripada Hidayah. This is my life, Azrul Manaf. Setiap hari ada saja benda yang baru dan juga ada saja surprise serta tidak habis kerja, ya. Kita jumpa dekat vlog yang akan datang. So untuk hari ini simple saja, because kita punya bateri kong tak dapat nak capture semua. Tapi itulah yang aku sebut tadi tu. Ada juga aku kejar anjing, lepas tu tiba-tiba ada burung helang datang dekat kepala aku. Aku tangkap burung helang tu, aku hempas dekat bawah. Sekali burung helang tu hilang, dia bertukar jadi semut. Lepas tu dia masuk dekat rumput. Itu pun aku tak dapat nak tunjuk dekat korang. Kalau tidak, itu yang seronok kan. Lepas tu aku naik motor dengan Rangga pergi pasar raya tadi, tak naik kereta sebab tak payah pancit.
Aku merempit dengan polis. Polis kejar aku. Aku wheelie. Bawa Rangga wheelie macam tu. Daripada depan ni sampai dekat Pasaraya Hero tu aku wheelie. Polis tak dapat kejar pun. Oh, itu pun kalau aku dapat tangkap tu, dia punya moment tu memang best tu vlog ni. Itu baru tu. Lepas tu Rangga pula tadi. Punyalah lepas tu Rangga punya geram. Dia angkat kereta ni. Lepas tu dia tiup pakai mulut dia sebab tayarnya macet kan. Aku tak boleh Rangga, tak boleh. Dah last pakai juga kompresor tu. Nasib ada kompresor kecil ni. Sekarang ni dah okey dah, alhamdulillah. So guys, it's a wrap for today untuk vlog kita. Kita jumpa vlog yang akan datang iaitu pada esok. Let's go.